Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so memandangkan esok dah nak raya, hari ni kita santai-santai lah kan. Aku tak tahu lah dia nak cerita benda berkaitan dengan teknologi. Dia tak adalah teknologi sangat kan. Sebab kalau korang baca tajuk tu betul, memang betul. Aku sekarang, ni bukan clickbait ke apa, aku sekarang memang dah tak pakai smartwatch. Jadi dalam Tech Babel hari ni, aku akan ceritakanlah kenapa aku decide untuk tidak menggunakan smartwatch. Apa yang dah berlaku sebenarnya ni. Jadi kalau korang follow aku tahun ni, korang akan perasan lah yang mana daripada awal tahun dah itu, dalam video-video aku semua, aku akan gunakan mechanical watch lah, atau mechanical ke quartz watch ke. Senang cerita dia bukan smartwatch lah. Dan transition ni memang agak pelik lah. Mungkin setengah orang dia akan rasa macam aku punya transition ni macam keterbelakang kan. Dia macam, ya dah modern smartwatch, kenapa patah balik ke zaman yang lepas. So itulah hari ni aku nak cerita kenapa benda ni berlaku. Jadi aku ni adalah seorang manusia yang mempercayai yang mana pada zaman yang sekarang yang moden ni, dia dah tak ada keperluan dah sebenarnya untuk kita gunakan jam tangan wristwatch yang mechanical ke quartz ke kan, ataupun in between tu semualah. Reason dia adalah, pertama, kita ada smartphone yang mana smartphone boleh tunjukkan waktu dengan sangat tepat, and kemudian yang kedua, kita ada smartwatch. Smartwatch ke fitness tracker ke, tak kisahlah apa yang kita panggil kan, yang mana kita boleh tengok jam, kita boleh tengok waktu dengan sangat tepat. Dia punya tepat tu sampai saat dia pun tepat. So sejak daripada tahun lepas dan ke belakang tu, aku memang mempercayai benda tu lah. Dan bila aku tengok kawan-kawan aku guna jam tangan yang mechanical, aku macam agak pelik jugalah kan. Kenapa nak pakai benda alah tu pada zaman yang moden ni kan. Antara macam kawan-kawan yang aku nampak lah yang pakai jam mechanical, jam lama ni, wristwatch yang lama ni adalah macam Afiq daripada Wiser kan. Dia pakai jam mechanical, dan dia kemudian kalau tengok Arik Ismail pun dia pakai juga jam mechanical. Aku jadi pelik. Otak aku memang tak boleh nak comprehend kenapa benda tu boleh berlaku. Padahal kita dah hidup zaman moden. Tapi benda tu memang berubah sejak daripada akhir tahun lepas lah. Bila aku start mengkaji benda ni kan. Aku start mengkaji kenapa orang still pakai jam tangan lama. Dan bila aku mengkaji tu, aku jumpa Teddy Baldassar punya video lah, apa yang jam-jam tangan ni. Lepas tu bila aku tengok macam carta-carta jam tangan pemula yang terbaik kan, adalah senarai-senarai jam yang setiap jam tu dia mempunyai karakter yang berbeza lah, dan setiap jam tu juga mempunyai history, sejarah yang berbeza. Dari situ lah aku belajar berkenaan dengan design untuk dial, lepas tu dia punya hand dia, lepas tu dia punya rekaan dia, tali, cara dia, locking mechanism dia, movement dia kan, membuatkan aku macam fascinate lah dengan jam tangan mechanical ataupun jam quartz ni. So dalam dunia sekarang, untuk jam tangan yang bukan smartwatch, kita ada 3 lah. Satu adalah quartz punya jam yang dia run by memberikan tenaga kepada quartz untuk memberikan dia getaran, dan getaran dia tu ada frekuensi yang fix, membolehkan jam tu running lah. Tapi untuk quartz punya jam, dia akan bergantung kepada bateri. So bateri ni dia depends lah ikut kepada jam tangan tu lah. Kalau dia punya jarum dia berat, dia punya bateri boleh tahan dalam 3 tahun 4 tahun. Tapi kalau dia ringan, dia boleh bertahan sampai 5-6 tahun. Kalau dia digital watch, lagi mungkin lama lah bateri macam G-Shock tu semua. Itu quartz punya watch lah. Even quartz movement ni pun dia ada dia punya sejarah dia, yang mana masa dia wujud dulu, Seiko adalah merupakan company pertama yang reka quartz movement ni. Masa Seiko buat tu pada tahun 60-an tu, dia sampai satu tahap tu dia hampir menghancurkan industri mechanical punya jam, yang mana aku takkan ceritakan lebih lanjut dalam video ni lah, sebab itu sejarah dia akan jadi lagi panjang lah. So movement yang pertama adalah quartz, and then kemudian kita ada mechanical lah. So mechanical ni dia ada 2, sama ada dia self winding ataupun dia pakai automatic. Dua-dua terms ni dia tetap mechanical, yang mana movement dekat dalam tu semua adalah mechanical. Dia tak ada bateri ke apa ke, tak ada. Dia akan pakai coil winding lah untuk memastikan ada tenaga kecil yang dihantar ke dalam dia punya mechanical movement tu supaya jam tu boleh bergerak. Dan bila dia tak ada bateri, dia memang boleh run sampai bila-bila lah. Cuma kita kena pastikan yang mana mungkin setiap few years kita kena buat
service lah untuk pastikan dia punya lubrication dekat dalam, movement tu semua masih lagi, dia punya bacaan dia tu masih lagi tepat. Ada kemudian yang ketiga, kita ada spring drive, yang mana spring drive ni dia adalah gabungan di antara quartz dengan mechanical. So dia campur dua, jadilah benda lah tu. Dan sejak daripada aku obses dengan hobi ni, yes, aku sekarang ada ketiga-tiga movement tu dekat dalam aku punya line up hobi pembelian yang tak munasabah aku lah. Jadi macam korang boleh nampak dekat depan ni, ni dah ada koleksi jam tangan aku. Banyak kan. Jadi susunan dia ni adalah mengikut kepada ni yang pertama aku beli sampailah yang paling latest. So jam pertama aku, mechanical jam tangan pertama aku adalah Tissot PRX Powermatic 80. Ada kemudian dia akan terus macam ni lah. Yang kedua, jam kedua aku adalah Seiko Japanese, and then kemudian Seiko King Turtle. Lepas tu aku beli Casio A168 ni, and then aku try juga Orion Bambino. Ini pula ini jam Jungfrau lah. Yang ini disebabkan masa aku pergi Swiss dulu. Dan last kali adalah ini yang dekat tangan aku sekarang ni, iaitu Grand Seiko Atera Valley nama dia. Dia merupakan Evolution 9 punya collection lah. So inilah dia koleksi aku. Jadi persoalan dia, kenapa aku boleh terjebak dengan benda alah ni? Okay, dia berbalik kepada tahun lepas lah, hujung tahun lepas. So kalau korang tahu yang mana, aku memang adalah pengguna jam tangan smartwatch lah. Aku guna Samsung punya smartwatch, macam-macam jenis smartwatch lah aku pakai. Tapi most of the time aku akan stick dengan Huawei punya smartwatch ataupun Samsung punya smartwatch. So macam Huawei punya smartwatch aku suka sebab dia punya bateri dia boleh tahan sampai kadang-kadang sampai 2 minggu. Tapi dia tak ada kepintaran macam Samsung punya watch kan. Boleh guna Samsung Pay itu semualah. Tapi kat Huawei tak boleh, kita boleh pakai Touch 'n Go je. Untuk Samsung punya jam tangan pula, bateri dia pun boleh tahan maksimum pun dalam 2 hari setengah macam tu. Jadi poin pertama yang membuatkan aku rasa macam fed up dah menggunakan smartwatch ni adalah, pertama ialah bateri dia lah. Bateri dia tak bertahan dengan lama. So kalau macam yang smartwatch yang aku suka pakai macam Samsung tu, bateri dia boleh tahan 2 hari setengah. So aku agak rimas sebenarnya lepas dah berapa tahun pakai smartwatch, yang mana aku kena charge dia dengan kekerapan yang sangat tinggi. Kalau bateri dia boleh tahan sampai 2 minggu macam Huawei punya watch pula, pun jadi isu yang sama juga. Sebab aku ni bukan jenis orang yang uruskan diri aku dengan baik lah. Jadi lepas 2 minggu, selalunya kadang-kadang aku lupa kat mana aku letak aku punya charger kabel dia tu. Kena pula kabel untuk pengecasan jam-jam ni semuanya proprietary kan. Dia lain-lain, dia tak sama. Membuatkan lagi payah sebenarnya. Bila kat rumah aku ada banyak sangat smartwatch, aku tak tahu mana satu dia punya kabel. Lepas tu jadi cumbersome lah. Tapi ini pun sebenarnya bukannya alasan utama sangat pun. Aku rasa the most benda yang aku rimas dengan smartwatch ni adalah instant notification yang sentiasa masuk lah dekat aku punya tangan aku. Jadi aku tak tahulah benda ni disebabkan faktor umur ke macam mana ke. Tapi aku lately memang aku kurang lah nak menghabiskan masa dekat smartphone aku. Jadi bila macam notification masuk tu, dah lah dia masuk dekat smartphone aku. Lepas tu dah masuk dekat dalam smartphone, dia hantar pula dekat dalam aku punya jam tangan kan. Jadi aku rasa macam rimas. Aku rimas disebabkan aku constantly akan terima notification dekat tangan aku. Bila aku dah nampak notification dekat tangan aku, dah satu hal pula, aku akan keluarkan smartphone, aku akan go through lah notification yang masuk tu. Dah lepas tu, dah aku terus melekat dekat smartphone kan. Tak benda buat buka TikTok lah, Instagram lah, Facebook tu semua lah. Yang mana benda tu lah yang membuatkan aku rasa macam agak annoying lah bila gunakan smartwatch dekat tangan aku. And then untuk smartwatch ni juga, lepas kita berbelanja beribu-ribu ringgit untuk beli jam tangan tu hanya akan bertahan dalam beberapa tahun saja. Dan kemudian lepas bateri dia kiok, habis kita tak boleh pakai dah. Even aku ada jam-jam tangan yang aku ada ni, yang 4-5 tahun lepas, memang dah tak boleh pakai dah sebab bateri dia dah keput dah. So dia punya konsep dia tu adalah jenis pakai buang. Pakai, once bila dah tak boleh pakai, dan kita kena buang. And aku tak suka konsep tu. Aku tak suka ketiga konsep tu lah yang membuatkan aku rasa macam tak ada ke solution lain. Dan itulah yang membuatkan aku kembali ke fitrah asal dia, iaitu menggunakan jam tangan mechanical. Yes, aku tahu untuk zaman sekarang ni memang dia tak make sense lah untuk gunakan jam tangan mechanical kan. Even macam awal video pun aku beritahu yang mana kalau kita nak tengok waktu dengan tepat, kita boleh tengok smartphone kita je. So just glance kita punya smartphone, kita dapat lah waktu yang tepat. Tapi somehow untuk jam tangan lelaki ni, selain daripada dia menunjukkan waktu, dia juga boleh dikategorikan sebagai aksesori lelaki lah.
yang membuatkan macam something lah yang ada untuk lelaki kan. Macam perempuan kita ada banyak kan, perempuan ada banyak aksesori yang diorang boleh pilih lah, gelang lah apalah. Tapi kita sebagai lelaki Muslim lah kan, kita tak boleh nak pakai all the gelang, rantai tu semua lah. Yang dibenarkan untuk pakai pun adalah macam cincin, dan kemudian jam tangan. Tapi dengan niat yang mana jam tangan tu pertama adalah untuk tengok jam lah kan, dia kemudian baru dia jadi aksesori. Dan itulah yang berlaku sekarang ni kan, yang mana aku menggunakan jam ni sebagai untuk tengok waktu, dan kemudian dia punya fungsi kedua dia adalah sebagai aksesori. So pada mulanya itulah dia, aku bermula dengan Tissot PRX ni. Aku duduk cari-cari kan apa jam pemula yang paling sesuai untuk aku gunakan, dan lalas aku end up dengan PRX ni. Aku suka PRX ni disebabkan dia punya design dia tu nampak macam 70s 80s punya vibe lah. Jadi dia punya nama dia tu adalah Tissot PRX Powermatic 80. So 80 tu bermaksud dia punya power reserve dia untuk setiap kali bila dia dah wind dengan penuh, dia punya power reserve dia boleh tahan sehingga 80 jam. Lepas tu baru dia akan perlu untuk di wind semula lah. Tapi disebabkan dia jam automatic, so kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni, nampak dia ada macam yang besi busing-busing tu kan. Besi itulah yang akan recharge secara automatic power reserve untuk jam ni lah. Yang mana bila kita pakai dekat tangan tu, bila bergerak tu dia akan self winding sendiri. Sebab tu dipanggil sebagai automatic. So inilah dia merupakan jam tangan pertama aku. Memang aku sayang lah sebab dia adalah jam pertama. Sebenarnya aku pernah iklankan jam ni untuk aku jual, tapi akhirnya aku delete iklan tu sebab aku tak tahu, somehow aku sayang dengan jam ni sebab dia adalah merupakan macam aku cakap tadi, jam pertama aku. Dan lepas aku pakai jam ni, itu yang aku berubah kepada Seiko. So Seiko ni kira macam pelik lah sebab aku nak try something new. So aku dah gunakan Swiss movement, dan aku rasa macam okay, aku tahu yang mana dekat dalam dunia ni antara movement yang popular adalah daripada Jepun juga. Dan itulah aku check it out Seiko, yang mana aku go for Seiko Alpinist ni. So Seiko Alpinist ni, yang ini bukannya model yang terbaru lah, ni model yang sebelum ni. Dia ada model yang baru lagi, yang mana dia punya dial untuk marker pada bahagian luaran dia tu semuanya warna emas. Aku punya warna putih. So dia model yang lama lah. Dan kalau kau perasan, dia tak pakai bracelet. Yang macam tadi Powermatic PRX tu dia pakai bracelet besi kan. Yang ini dia pakai kulit crocodile, kulit buaya. Yang ini pun sama juga, dia merupakan automatic punya movement, tapi dia daripada Jepun lah. Aku suka dia punya design dia tu, terutama dia punya hour marker dengan minutes dengan saat tu, yang mana dia macam cathedral punya style lah. Dia nampak macam klasik lah. Aku suka. Saiz dia agak kecil sikit, 38mm, tapi still bila aku pakai tu aku sangat selesa lah bila gunakan jam ni. Dan kemudian bila dia dah terjebak dengan jam sporty style, lepas tu aku terjebak pula dengan jam outdoor macam Alpinist tu, aku terfikir macam aku perlukan diver punya watch. Itulah datang jam yang seterusnya, iaitu Seiko King Turtle yang macam kat depan ni. Yang ini dia punya warna dia bukan warna hitam, dia macam warna hijau granate tu. So aku suka lah design dia ni. Dia macam jenis rugged, memang buff gila lah. So bila pakai tu memang nampak macam jam yang pakai aku, bukannya aku yang pakai jam. Yang ini pun sebenarnya aku ada benda yang aku suka dengan tak suka sangat, tapi overall aku puas hati lah. Bila bawa pergi mandi laut ke apa ke, aku tak perlu risau lah, sebab dia punya memang dia tujuan dia digunakan tu untuk digunakan dekat laut. So lepas tu aku mulalah start main benda-benda yang lain. Contohnya macam aku start main dengan Casio ni, just for the fun of it lah. So macam Casio ni, aku rasa untuk line up jam-jam aku ni, Casio ni yang paling murah sekali. Aku dapat dia dalam kurang daripada RM100, tapi aku suka dia punya design dia yang memang nampak sangat klasik lah. Dia klasik retro tapi modern at the same time. Aku suka betul. Lepas tu dia ada macam boleh buka ada lampu kat dalam ni, and setiap kali bila kita tekan tu kan, dia ada bunyi dia tu rasa retro lah. Dia rasa macam aku masa zaman kecil-kecil dulu lah. Dan kemudian aku try juga Bambino ni. So Bambino ni yang ni aku ada mixed feeling juga lah untuk jam ni. Aku rasa dalam banyak line up jam aku ni, jam Orion Bambino ni yang paling aku kurang pakai. Masa aku nak beli tu menggeletis kan nak beli. Tapi akhirnya yang ini jam paling kurang aku pakai. Aku beli sebab dia nampak unik lah untuk line up collection jam aku kan, dengan dia punya style Roman style punya numbering, lepas tu warna cream, dia nipis, so dia boleh act macam dress watch juga. Tapi last aku tak tahu, something about dia punya design dia tu buatkan aku macam off sikit
dan aku rasa macam no lah, bukan untuk aku. So ini jam ni aku try untuk jual dekat Carousell aku, tapi buat masa sekarang masih lagi tak ada siapa yang nak beli. So selagi dia tak dijual, selagi itulah aku akan pegang jam tangan ni. Paling kurang lah aku minat, tapi dia masih lagi ada dalam collection aku. Dan kemudian jam yang seterusnya pun aku kurang minat juga, yang mana aku memang jarang pakai, iaitu ini lah, jam Jungfrau ni. So jam ni adalah merupakan jam yang aku beli tanpa aku sedar lah. So aku pergi Swiss kan, hari tu aku pergi Swiss jalan-jalan, so macam nak cari souvenir untuk masa aku berada dekat Swiss tu lah. Dan aku jumpa jam ni, yang mana jam ni memang limited edition dan hanya boleh dibeli dekat area Jungfrau dekat Swiss tu lah. Dan dia merupakan jam limited edition. So kalau boleh nampak dekat sini, nampak dia ada tulis situ 675888. So maksudnya dia limit pada 888 unit sahaja worldwide. So jam aku adalah jam yang 675. So yang ini dia harga dia tak adalah mahal sangat, tapi aku suka sebab dia ada keunikan tu lah. Macam ni kita boleh nampak jam dia punya second hand dia tu berbentuk kereta api kan. Lepas tu dia punya design untuk hour marker dia tu semua, dia macam jam daripada Swiss kereta api punya official jam. So kalau korang ni memang minat jam, korang tahulah yang mana dia punya rekaan dia tu memang sangat unik. Sampai kan Apple pun tiru dia punya bentuk jam tu. Jam dia tu unik. Dia bila sampai dia punya second hand dia sampai 12, dia baru minutes marker dia akan bergerak. Memang unik gila lah. Maksudnya dia akan bergerak hanya 58 saat untuk setiap pusingan, bukan 60 saat. Yang tu aku suka lah. So yang ini pun aku suka sebab keunikan dia adalah macam kau nampak dia punya second marker, second hand dia tu, dia macam floating. Mana jarum kan? Kat mana jarum dia? So itulah yang membuatkan dia rasa unik. Tapi ini pun jam yang aku jarang pakai. Aku tak menyesal beli, menyesal sikit, tapi at least dia something lah untuk remind aku pada masa aku pergi ke Jungfrau dulu. Dan kemudian yang last kali adalah jam dekat tangan aku ni. So ini adalah jam yang aku paling sayang buat masa sekarang ni. So ni adalah Grand Seiko Atera Valley. Jangan search harga dia, sebab harga dia memang sangat keras. Tapi disebabkan aku memang minat, aku bukan beli jam ni atas dasar untuk flexing ke apa ke. Aku beli sebab memang masa aku beli PRX dulu, aku dah in love dengan jam tangan ni. Dan aku memang aim untuk beli jam tangan ni. Cuma masa memula aku start hobi ni, aku tak boleh nak justify harga jualan dia tu. Tapi once bila kau dah ada macam 4-5 collection, dan bila kau dah memang into dengan hobi ni, somehow harga tu walaupun tak make sense, dia make sense untuk aku. So aku suka dengan design dia lah. So macam aku cakap tadi, aku ada 3 jenis movement. Aku ada mechanical punya movement, aku ada quartz punya movement, dan aku ada spin drive punya movement. So macam spin drive punya movement ni, kalau korang boleh nampak dia, sebab dia gabungan daripada quartz dengan mechanical, so korang boleh nampak yang mana jarum saat dia tu, dia gliding. Dia bukan ticking, dia tak ada langsung macam tick tick tick, tak ada, dia glide. Dia glide memang smooth gila. Dan dengan workmanship Grand Seiko, aku tahu yang mana jam ni dibuat secara menggunakan tangan keseluruhannya. Dan korang boleh tengok lah dari segi dia punya finishing dia kan. Memang aku rasa sangat berbalik. Aku sangat enjoy gunakan jam tangan ni. So dia pakai Zuratsu-nya polishing. So polishing dia tu memang mirror light punya polishing dekat bahagian dalam tu kan. Bila dia kena cahaya, somehow dia tak tahu lah, aku memang mesmerize gila lah. So bila aku duduk, aku tengok kan, aku enjoy gila lah. Ini benda memang yang kalau korang yang bukan minat jam, korang akan kata aku gila lah, sebab berbelanja sebanyak tu untuk sebuah jam. Tapi ya, itulah aku. Itulah perangai aku kan. Aku tak menggalakkan untuk korang terjebak dengan benda lah ni. Tapi kalau korang minat dengan dunia jam ni, jangan tengok sangatlah macam kalau korang tengok aku punya collection kan. Collection aku ni sangat variety. Variety dari segi pilihan harga, variety dari segi design language, yang mana itulah dia tujuan dia untuk aku terjebak dalam hobi ni. Jadi dalam dunia yang kita ada smartwatch yang boleh bagi ketepatan waktu yang sangat tinggi, and then boleh bagi feature-feature lain tambahan tu, aku kembali pula
ke zaman yang dahulu. Sebab aku rasa macam mungkin disebabkan faktor umur, aku buat masa sekarang aku rasa rimas lah bila menggunakan smartwatch. So bila je aku akan gunakan smartwatch? Tak adalah aku tinggalkan langsung smartwatch. Aku akan gunakan smartwatch bila aku let's say nak review produk tu, then aku akan gunakan lah jam tangan pintar tu kan. Selain daripada tu, kalau aku tak ada nak review smartwatch, aku memang akan pakai jam-jam tangan aku ni yang ada dekat depan aku ni. Bergila-gila lah. Dan dalam masa yang sama aku gunakan ni lah yang ni jari aku ni, itu Smart Ring. So Smart Ring ni adalah Smart Ring daripada Samsung lah, yang tempat tu kan, Samsung Ring tu. So tujuan aku guna Samsung Ring ni adalah untuk keep track aku punya tidur, keep track aku punya step counter tu semualah. Yang mana aku rasa untuk yang tu aku masih lagi perlu untuk gunakan feature tersebut. Dekat sini lah aku nampak yang mana Smart Ring ni dia akan membantu untuk orang-orang yang macam aku, orang-orang yang nak pakai movement yang klasik macam ni, dikategorikan klasik macam ni, tapi dalam masa yang sama nak keep track kejegasan badan diri sendiri kan, nak keep track tidur tu semua. Jadi aku rasa tu je Tech Babble kita untuk hari ini. Diharapnya menjawab lah persoalan-persoalan yang ramai orang tanya bila tengok video-video aku yang sebelum-sebelum ni. Adakah aku akan menggalakkan korang semua untuk sama-sama join aku ke arah hobi ni? Yes, kan? Sebab once bila korang masuk ke dalam hobi ni, aku rasa korang akan enjoy lah, sebab kita akan buat hunting yang sangat banyak lah. Kau akan mengkaji sebab setiap dial akan mainkan peranan yang berbeza, setiap bentuk jam tu ada fungsi-fungsi yang berbeza, setiap movement tu ada dia punya kekuatan dan kekurangan dia yang berbeza-beza. So kau akan belajar lah along the way, kau akan belajar banyak benda bila korang study pasal jam tangan ni. Cuba nasihat aku, untuk kalau korang nak terjebak dengan jam tangan ni, pastikan pilihan saiz untuk jam tangan tu, saiz dia pastikan tepat lah untuk korang punya pergelangan tangan. Janganlah pergelangan tangan kecil tapi nak pakai jam yang gedabak besar. Bukan tak boleh, boleh, sebab yalah kau punya duit kan, ikut suka korang lah, korang nak buat apa. Tapi yalah bila nak pakai tu at least biar sesuai lah kan. Takkanlah macam dia macam seolah-olah badan kau saiz S tapi kau pakai baju saiz XL. Boleh kan, tak ada masalah, tapi nampak macam tak terletak lah di badan kau. Lebih kurang macam itulah dia punya analogi dia kan, untuk jam tangan ni. Jadi itu saja aku punya perkongsian untuk hari ni. Aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada korang semua yang menonton esok raya kan. So aku harap korang enjoy. Dan macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.